Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk video kali ini saya akan tunjukkan macam mana untuk add blocks dalam UR Learn. Okey, pertama sekali kita pergi ke bahagian Edit Mode. Kemudian kita pergi ke bahagian kiri di sidebar ni, atas sekali ada perkataan blocks, icon blocks, kita tekan di sini dan kita boleh add blocks di sini. Okey, keluar pop-up, kita boleh pilih sebagai contoh kita nak tambah aktiviti block PTS. Okey, kita tekan sahaja dan dia akan tambah di sinilah. Okey, sekiranya kita ingin PTG, kita boleh tambah blok PTG di sebelah kiri ni. Tapi kita tak perlu nak tambah dua-dua. Kalau katakan kita nak buat PTG, kita pakai PTG saja, tak perlukan PTS. Kalau nak PTS, tambah PTS saja. Katakan kita nak PTG, so kita boleh buang PTS ni. Kita tekan ada 3 titik di sini. Kemudian delete blended status PTS. Tekan button delete dan dia akan delete. So bila kita keluar daripada edit mode, kita akan dapati blok ni masih ada di sini. Dan kita boleh set lah untuk PTG ni berdasarkan setting yang boleh dibuat. Okay, jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.